Sudah sampai beg saya. Alhamdulillah. Berapa hari dah. Sampailah beg daripada Jakarta. La ilaha illallah. Berat dengan kuih-kuih. Tak tahu basi ke belum ni. Dapat juga Cik Amin. Cik Amin, Cik Azman. Pergi ambil. Terima kasih. Dalam move. Tapi. Bagi saya. Bawa masuk. Yelah, dia sebab saya bukan owner kan. Bawa masuk baik cepat. Cepat kita buka kuih cepat. Dah solat Isyak belum? Dah jumpa dah. Alhamdulillah Pak Ik. This is, you know what? We got this on your birthday. Allah help us. Kan? We got this on your birthday. Your actual birthday. Allah Akbar. Ni dia. Ada perasan ada stiker. Ada. Jom kita buka. Belum buka. I think that's a Buka. treasure. Buka. Tu zip tak habis lagi. I think that's a treasure. Treasure. Di Ambon masih cantik. Ini terbalik, habis dah terbalik kod. Ini brownie daripada Kartika Sari. Hopefully tak basi. Di Ambon. Jap. Brownie ni daripada Holland Bakery. Lepas tu ada juga ni Indofood punya bumbu. Nah, ada gula-gula Pak Ik. Nah. Keluarkan apa tu Bika Ambon. Cuba buka. Buka dulu. Buka. Tengok basi ke belum. Bika Ambon ni dia tahan 4 hari Allah. Martina keluarkan. Basi tak? Tak basi. What is it? Okey. Tengok. Bika Ambon okey. Tengok Bika Ambon. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak basi. Masya Allah. Sebab dia tahan 4 hari katanya. Tapi kita balik hari apa Pak Ik? Hari? Ambon. Hari Kita balik on Wednesday. Tertinggal daripada Wednesday. Dia. Lapis legit cantik. Ini daripada Kartika Sari. Ada ni lapis legit daripada Bismillah. Alhamdulillah. Ini daripada Holland Bakery. Ini Holland Bakery. Ini pisang bolen daripada Kartika Sari. Baik, janganlah basi. Ya Allah, Bismillah. Bismillah. Elok. Alhamdulillah. Nak makan panaskan sekejap dalam air fryer tu. Lepas tu ada dodol. Ada Dodol goreng. Dodol Betawi, dodol durian, dodol ketan hitam. Yang saya makan tu dodol apa? Ini dodol runtuh. Tak tahu lah apa benda dodol runtuh. Lepas tu ada dodol lagi. Dan ada ni. Terima kasih banyak-banyak pada staff Transnusa, Post Aviation, Cik Rashid. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Saya sebenarnya tertinggal travel dengan si Faik hari tu. Faik. Kelam kabut. Beg dia lagi. Beg saya lagi. Panas pula aku. Beg dia lagi. Beg saya lagi. Lepas tu masa dekat scanner tu. Scan beg dia. Scan apa letak atas tray. Hand carry ni letak atas conveyor belt tu. Dan Faik kata apa Faik? Faik cakap apa Dada? Faik cakap Dada bawa ke. Dada cakap tinggal je. Betul. Faik dah cakap bawa ke? Saya ingatkan dia refer pada beg atas tray tu. Saya ingat refer pada tray tu. Saya kata tray tak payah ambil, tinggal je. Rupanya he was referring to this hand luggage. Dah kelam kabut, dah dekat nak boarding, dah masuk semua dah. Kita turun dekat gate 10. Turun dekat gate 10 tapi kita punya original gate was at gate 2. Jauh lah berjalan. Dah tukar ke gate 5 pula. Lepas tukar gate 5, dah duduk kejap nak boarding. Nak boarding tu, mana lagi satu beg kan Faik kan? Mana lagi satu beg? Lepas tu, tengok sini. Lepas tu, ceritalah. Dada, Faik, dia cakap Dada, bawa ke? Dada cakap, biarlah. Biarlah. Dada ingatkan Faik cakap tray tu. Lepas tu, baru teringat dah orang start boarding dah. Start boarding tanya dah staff Transnusa tu. Dia kata dah tak sempat tapi dia ambil phone number saya, dia akan trace. Balik sini tak ada orang call sampai, tak ada orang call. Tak ada message juga. Dia pergi malam tu lepas claim the luggage. After we claim the luggage, what did we do? After we took the luggage, what did we do? The bags. After we took the bags, what did we do? We went to the office. Yeah. Post Aviation ni office, ada wakil Transnusa kat situ. Transnusa Airlines. So, Cik Rashid ni, jumpa Cik Rashid ni, dia suruh fill up some forms. Then, dia trace, Alhamdulillah dia jumpa semalam. Tak sempat nak naik plane daripada Jakarta. Daripada Jakarta ke KL tak sempat semalam kerana they needed some verification. So I wrote an email. I had to write an email to them to verify that is my luggage. So dan sampailah hari ni Cik Rashid masuk. Sampai pagi tadi flight Transnusa, malam ni
malas nak pergi KLIA 1 kan. So order order Lala Move kena parking kereta, dia kena masuk, ambil pass dulu baru boleh masuk dekat dalam arrival hall tu. Jumpa Cik Rashid, selesailah. Terima kasih Cik Rashid daripada Transnusa Post Aviation punya office, dan juga terima kasih pada Cik Azman, driver Lala Move, very amanah sampaikan dapatlah saya barang malam ni. Alhamdulillah, thank you so very much. Cakap Alhamdulillah, sebenarnya apa? Ya apa? Your back. Your birthday. Your birthday. Faik's birthday today kan? Yeah. Kiss. Sini.